Guys, sekarang kita nak pergi Underwater World. Ya, Underwater World naik kereta, sedangkan boleh jalan kaki. Tapi sebabkan panas dan kaki aku pun tak boleh nak. Dia panas sebab apa? Sebab kita lambat keluar. Tak ada. Adalah mula tu nak cari gaduh. Kata lambat lah apalah. Mama jawab je. Dah ready je. Sekarang kita dekat Underwater World. Kita nak masuk. Tengok kat belakang tu ramai gila orang. Mana orang? Sini. Ramai Kita gila. masuk. Tiket kita dah beli dah sebab kita ikut package. Okay, ayo. Jom. Okay guys, sekarang kita dekat alam. So kita tengok Dijah dengan mama dia macam mana. Reaksi Dijah tengok haiwan. Sing Dijah. Tengok tu. Ni. Dia tak faham lagi. Jom. Okay, jom kita masuk. Ya. Okey, kita tengah mencari makan. Kan dekat Dijah. Elio. Okay, sekarang kita kat iguana. Kau nak tengok macam mana rupa dia sebenar. Mana iguana? Nampak iguana? Ni dah max, turun max ni. Okay, sekarang kita tengok African penguin. Kat bawah tu ada yang berenang. Ya, penguin. Penguin lah. So, dia dah panjat atas balik. Fosil laut. Ini mungkin checkpoint kat mana ikut. Ada dalam game. Ikan ni? Dia apa? Ada game yang makan-makan ikan tu. Ya. Ikan dangerous. Tak Guys, boleh. dah tidur guys. Kau tidur? Oh, dah tidur. Kita tengok ada ikan dia tidur. Tak apalah. Ikan langkawi. Ya Apa ke? ikan selayang? Ikan langkawi? Ada orang percaya ikan tadi ikan langkawi. Dia kata ikan selayang. Ya. Sekarang kita kat langkawi. Kat selayang kan. Sebab tu jadi ikan langkawi. Member pun percaya. Oh, ada lagi Next Adventure. Okay geng, kat depan Okay, sekarang Next Adventure Jelly World Marine Section. So mungkin ini adalah session untuk buah-buah. Oh, ada ikan apa ni? Nurse shark. Fosil mungkin telah dikeraskan kot. Shark dulu. Oh, ikan ni cermin. Bergerak-gerak lah macam. Adakah ini telah dikeraskan ataupun Ikut je tadi apa eh? tapi dia punya ringan mungkin isi dalam dah dikeluarkan. Oh, nampak gigi dia kan. Selfie. Korang tengok. Bukan rumah je ada upside down, tapi ada hidupan pun upside down. So kita tengok yang sebenar upside down
Kepala dia. Kepala dia dekat bawah, geng. Macam mana dia nak dia gerak? Tak tahu. Apa yang biasa nampak kan? Alhamdulillah kita sudah selesai pergi underwater world. So review bang. Review pula. Apa benda bang kan? Rate. Apa kalau nak dibandingkan dengan Aquaria? So sebenarnya kalau personal opinion, memang kita kata yang Aquaria ada kelebihan tersendiri. Yang ni apa, underwater world ada kelebihan tersendiri. Sebab apa? Macam Aquaria memang hanya fokus untuk ikan. Maksudnya dia fokus untuk tunjuk apa yang dia orang ada, apa semua tu lah. Kan macam hidupan laut dia orang. Kalau macam dekat sini dia ada macam ada show sikit kan. Sambil show dia tak ada show apa pun, show just bagi makan. And then penceritaan dekat situ kan. Dekat sana tak ada kan. Dia just kita tengok, kita baca sendiri kan. Sini ada. Kita boleh dapat ilmu lebih lah. Kalau kita baca kita tak faham, kita dengar orang cakap, bagi tahu info, dapat ilmu lebih. Macam itulah. So Kak Nija, macam mana? Apa perasaan? Jangan dah sampai tidur-tidur lagi. Kita punya hotel. Okay, bye.